Kita tahu anak muda nakkan kerja di kampung, nak sediakan tanah tak mampu, kita beri peruntukan. Kemudian nak buat projek pertanian berteknologi tinggi tak mampu, kita sediakan 2 juta ringgit untuk anak-anak muda. Kita tak main-main. Kita tahu rakyat Negeri Sembilan apabila kena penyakit kanser, penyakit-penyakit lain, banyak kos-kos yang terlibat. Ada yang tak mampu nak pergi ke hospital pun, tak ada duit, kita sediakan dana 25 juta ringgit untuk tujuan tersebut. Kita tahu ibu tunggal memerlukan bantuan, kehilangan suami. Dalam tempoh 3 bulan, ibu tunggal yang kehilangan suami kerana bercerai ataupun kematian akan mendapat RM300 sebulan untuk tempoh 3 bulan. Nak cerita apa? Ada sebelah sana bercerita tentang rakyat. Ada orang PAS bercerita tentang rakyat. Tak ada kempen Berkutuk Bersatu banyak. Betul. Kami datang ini membawa perjuangan untuk rakyat. Kita tahu isu perumahan merupakan isu utama di Negeri Sembilan. Kalau tengok semak manifesto setiap parti, tengok parti mana yang memperjuangkan perumahan untuk disiapkan rumah-rumah terbengkalai PGPF, parti mana yang sebut dalam tawaran untuk diusahakan supaya rumah Pelda ini, generasi kedua ini dapat diusahakan untuk disiapkan. Kami bersatu, boleh semak. Kita teliti satu persatu. Kita kata pertama sekali isu perumahan di Negeri Sembilan, kita kena betulkan dasar-dasar perumahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dah betul dasar kita peruntukkan 100 juta ringgit untuk tujuan perumahan rakyat di Negeri Sembilan. Menteri Besar bangga banyak rizal. Ada rizal satu pilih. Rizal ni simpan buat apa? Duit kalau ada simpan bawah bantal, apa hasilnya? Tak ada. Duit kalau digunakan dengan baik, digunakan dengan cermat, maka tentunya hasilnya adalah untuk rakyat. Itu beza cara pendekatan bersatu. Sebab itu pada pengundi-pengundi Negeri Sembilan, kalau nak kita ceritakan segalanya tentang manifesto, terlalu banyak tawaran. Pelajar-pelajar nak masuk universiti, untuk ijazah pertama RM1,500, untuk diploma RM1,000, untuk sijil, asasi dan tingkatan 6 RM500. Kita ambil kira semua kelompok masyarakat. Ini kahwin, nak kahwin. Kalau kahwin di Negeri Sembilan ini, kita dapat bantuan untuk perkahwinan RM500. Dapat kahwin, perkahwinan RM500. Dah kahwin, tak ada rumah, boleh sewa rumah kerajaan negeri tanpa deposit dan sewa rumah. Sewa murah. Dah sewa, rasa boleh beli rumah baru. Dah boleh beli rumah baru, nak masuk rumah kita bagi RM5,000 nak masuk rumah. Nak apa lagi? Penyusunannya cukup teliti. Adik-adik pemandu Grab di luar sana yang bawa part time, bawa motor, kita tahu kadang-kadang motor rosak, insurans dan sebagainya. Kita peruntukkan RM2 juta untuk tujuan membantu anak-anak sekalian. Sebab itu, kalau kita tengok tawaran yang paling menyeluruh untuk rakyat Negeri Sembilan adalah tawaran daripada Bersatu. Dan inilah merupakan ruang yang paling baik untuk rakyat Negeri Sembilan mengambilnya dan pastikan bahawa 1 hari bulan ini kesemua 24 orang calon Bersatu dapat menang di DUN masing-masing. Boleh? Boleh? Akhir sekali, Tan Sri, saya minta 2 minit untuk berceritakan tentang RCI yang keluar pada hari ini. RCI tabung haji yang telah dikeluarkan, baru saja keluar sebentar tadi. Dan saya nak cerita sikit ayat dari RCI ini. Saya baca sedikit lah. Saya baca sedikit-sedikit saja ayat dari RCI ini sebelum saya rangkumkan. Pada poin 4.4.10, Suruhanjaya juga mencadangkan supaya audit forensik dilaksanakan untuk meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu
dibuat sehingga menyebabkan lembaga tabung haji berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. Pelaburan bermasalah yang memerlukan audit forensik adalah seperti berikut. Nak baca satu-satu pun lama. Pertama, PTTH Indo Plantation. Kedua, Emirates Sendian Berhad. Ketiga, Wellspring Worldwide. Keempat, Deru Semangat Sendian Berhad. Kelima, True Rich Resources Sendian Berhad. Keenam, Abra Sendian Berhad. Ketujuh, Putra Jaya Perdana Berhad. Ke-8, Arauda Real Estate Development. Ke-9, Al-Farida Residential Fund. Ke-10, TH Plantation Berhad. Ke-11, TH Properties Berhad. Ke-12, Alam Maritime Resources atau TH Marine. Ke-13, TH Hotel and Residences. Dan ke-14, FGV Berhad. Itu baru sebahagian daripada laporan. Sebahagian daripada laporan diceritakan tentang 14 syarikat. Isu tabung haji ini satu institusi orang Melayu, orang Islam berkaitan dengan haji. Perkara ini berlaku di zaman siapa? Di zaman siapa? Orang yang berkononnya bercakap tentang perjuangan untuk bangsa. Berlaku di zaman siapa? Di zaman mereka. Saya sentuh satu lagi yang saya sentiasa ingat. Bila baca yang ni tadi sebut tentang audit forensik, saya ingat kertas putih Felda. Kertas putih Felda ini dibuat sewaktu saya menjadi timbalan hal ehwal Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Saya peneroka Felda. Ini Haji Tosren peneroka Felda. Dalam kertas putih Felda hampir sama ceritanya. Hampir sama ceritanya. Buat pelaburan hilang nilai. Dan beberapa hari lepas saya tentuh tentang pelaburan. Saya nak cerita pada peneroka Felda di Negeri Sembilan. Pada tahun 2016, asalnya FGV nak melabur dalam syarikat Indonesia namanya Eagle High Plantation. Tapi FGV tak jadi. Dan Felda tak ada duit. Felda mendapat pinjaman daripada Kementerian Kewangan. Anak syarikatnya nama GovCo. Dapat pinjaman 2.3 bilion ringgit. Tahu berapa banyak? 2,300 juta ringgit pinjaman untuk beli saham. Daripada 2,300 juta ringgit pada tahun 2016, dah hampir 10 tahun. Berapa nilai saham tinggal? Nilai saham cuma tinggal 200 juta ringgit. Ini pelaburan apa? Daripada 2.3 bilion ringgit tinggal 200 juta ringgit. Dalam tempoh ini Felda kena bayar balik prinsipal dan interest ataupun faedah di atas hutang sebanyak 160 juta ringgit. Bayar hutang, bayar faedah tak dapat apa 10 tahun. Ini perniagaan apa? Hebat sangat memperjuangkan orang Felda. Ini perniagaan apa? Daripada 2,300 juta tinggal 200 juta. Dah bayar hutang 160 juta. Baki hutang pada bulan September 2025 adalah 2.8 bilion ringgit. Ini orang Felda nak kena bayar. Ini orang Felda nak kena bayar baki 2.8 bilion ringgit. Ini berlaku zaman siapa? Ini berlaku zaman siapa? Zaman PN, zaman UMNO. Sebab itu kita di Bersatu ini, apabila kita teguh bersama ini, kita nak pastikan bahawa kita kekal sebagai alternatif yang bersih, berintegriti untuk rakyat Malaysia. Jadi pada pengundi Negeri Sembilan, tak kira lah bangsa apa, siapa kalian, pastikan satu hari bulan ini undi Bersatu.